Sering harungi sendiri kekurangan diri, hanya Tuhan mengerti. Tak mengharap sang cinta maupun dicinta, umpama tiada rahasia. Kau sinar hati ini, biarpun hanya sesaat di sisi. Pelita kala hati berduka, kau hulurkan, oh tanganmu kala hilang arah. Masihkah hadir jua menepis gelora? Takkanlah aku merasa kecewa. Duniaku berubah, gelap tak bermakna, namun semangatmu ada di jiwa. Apa kau beri cintamu bersemi, air mataku tak bisa menitis. Kau nafas akhirku, kau yang di hati. Oh, Sabarlah Kira ya. Kira datang tak bagi tahu kenapa. Kalau tak boleh jumpa Aira. Kira tak apa-apa sihat, Kak. Ni pun baru boleh bangun. Kira tak tahu pula yang Abang Ari kena balik ke UK hari ni. Akak sebenarnya pun tak tahu. Baru malam tadi Pak Cik bagi tahu kat akak. Masa Aira ada hari tu pun, dia tak bagi tahu pula dia nak balik cepat-cepat. Tak apalah, Kak. Mungkin Abang Ari dah benci sangat dengan Kira. Tak nak jumpa Kira lagi. Ish, tak adalah. Aira cakap dengan akak, dia rasa Kira yang mungkin akan benci dengan dia sebab dia hantar Kira dekat pusat pemberian akhlak dulu. Kalau dia tak benci, kenapa dia langsung tak call Kira? Dia balik sini seminggu. Tak ada SMS, tak ada call. Kira rasa Kira ni jijik sangat untuk dia. Kira, jangan cakap macam itulah. Akak rasa mungkin Aira sibuk dengan bisnes dia. Dia kan buka agensi pelancongan. You ingat senang ke nak suruh Kira keluarkan semua duit dia? Sebab tak senanglah I nak you usaha lebih sikit. You janganlah nak tunggu dia call you baru you nak cari dia. You usahlah dia. Cucuk dia pasal projek Paris tu. You ni cakap senang lah. Ha? Semua I kena buat. You tak buat apa pun. Ha? Yang you tahu, you tunggu duit yang I fikir tu sampai dekat you kan? Sayang, sayang, sayang. Memanglah nampak macam I tak buat apa-apa. Tapi susah. Susah tau I nak fikir strategi, I nak fikirkan plan untuk duit poket kita dua orang. You ada fikir? Yelah sayang. I tahu otak you memang gila. Tapi kita nak buat macam mana? I tengok Kira tu macam tak bersungguh je dengan bisnes kita di Paris tu. Walaupun dah macam-macam I buat. I juga nak kena fikir. Kalau nak harapkan kepada Kak Yu, slow. Peli I nampak.
kau pergi mana 2 hari hilang? Sorry lah sayang. I sibuk dengan bisnes ni. Oh, bisnes mak kau tu. Tak. Bisnes mak aku tak ada masalah. Semua kau tim. Ni bisnes baru. Alah, kau ni bisnes macam-macam. Tapi hasilnya hampir. Kau ni betul lah. Nanti tak pasal-pasal kena tipu. Tak adalah. Yang ni lain bisnes dia. Masyuk sikit. Aku join bisnes ni. Rugilah kalau aku tak join. Tapi aku tak nak susahkan orang lain lah. Tak apalah. Lupakanlah pasal aku. Kau macam mana? Sihat? Sorry lah. Dah lama tak dengar khabar kau. Aku susah nak cakap. Okey. Kau nak aku datang sekarang ke? Tak apalah. Aku jumpa kau. Tak biasa Aku siap dulu. Okey. Bye-bye. Take care. Okay, bye. Sorry Kira. Lambat sikit. Ada hal lah. It's okay. Novel ni kan ada. Nasib baik kau lihat buku. Hei, kenapa ni? Macam ada masalah je. Entahlah. Banyak sangat dugaan. Aku dah tak tahan. Hei, kira aku kena dulu buat semangat. Tabah. Mana Kira tu pergi? Aku ni sebenarnya sembunyi. Orang yang aku dapat tiba-tiba menjauhkan diri. Jahat sangat ke aku ni? Kau tak jahat. Engkau lah manusia paling baik aku jumpa dekat planet bumi ni tau. Aku serius lah. Ya. Kau lah manusia paling baik, paling cantik, paling berkarisma. Betul lagi Yalah. Betul. Aku serius ni. Geli tengok. Dengan buaya besar tu pun kau boleh berasah, Kira. Roni. Pandai betul kau layan perempuan tu. Sampai cair, Kira. Kau tahu kan, dari kolej lagi aku sukakan kau. Lebih dari seorang kawan. Tapi disebabkan kau nak kita berkawan, aku simpan elok-elok perasaan yang dalam hati. Manalah tahu kau akan berubah fikiran. Dan aku akan janji, aku akan jadi kawan yang sebaik-baik untuk kau. Aku tahu aku takkan jumpa kawan yang sehebat kau lagi. Roni, aku minta maaf sebab aku tak ada perasaan pada kau. Ya, memang kau baik, caring semua. Tapi aku belum rasa nak bercinta. Tak. Aku faham. Aku nak jaga masa petang kita ni supaya kekal lebih lama. Sebagai sahabat, aku tak sanggup tengok kau bersedih. Aku nak kau happy selalu. Yang pergi jauh dari kau tu biarlah. Sebab dia tak tahu kau. Kau tu istimewa. Kau tak boleh buat lawak tau. Kan dah senyum? Dah lah. Jangan fikir pasal dia lagi, okey? Cepatlah you bertindak. Dah seminggu lebih dah I tengok you dengan dia. Takkan tak cukup lagi? Sabarlah, you. I tahulah bila nak cucuk jarum. Bosan lah. You cakap tahu tapi macam tak tahu je. You, bukan senang nak kasi Kira percaya kat I balik. I kena betul-betul cairkan dia.
Dan lepas tu baru kita cakap pasal Paris. You ni gelojoh lah. Okay. I faham sekarang kenapa you lambat bertindak. You ni kenapa? You dah jatuh cinta dengan perempuan tu kan? Macam mana you boleh jatuh cinta dengan perempuan tu, Perempuan macam tu pun you boleh cari. Sejak bila you jiwang ni? You jangan pandai-pandai, okay? I tahu apa I buat. Ke you yang jealous? I pelik lah. Macam mana lelaki semua boleh suka kat dia? Taman mana agaknya dia pakai, bomba mana agaknya dia pergi. You, Kira tu tak ada pakai mandram-mandram. Dia memang baik hati. Dia hargai orang sekeliling dia. Tak macam you, busuk hati. Tak habis-habis nak musnahkan hidup dia. Dah pandai baking dia nampak. Confirm lah. You dah jatuh cinta dengan dia kan? You peduli apa? Kalau I jatuh cinta kat dia pun, you bukannya ada perasaan. Peduli apa aku? You. Tapi, yalah, I rasa kan, itulah, dia pun ada perasaan yang sama macam you. Ya ke? You rasa macam tu? Yelah sebab I dari dulu suka dia, tapi dia cakap dekat I kita cuma berkawan je. So, I pendam je lah perasaan I. Bagus. You jangan cakap apa-apa pun dekat dia, okey? Yang penting sekarang ni dia dah percaya dekat you 100%, tu je. Dan sekarang ni masa yang paling sesuai sekali untuk you buka mulut pasal Paris. Kalau bukan sekarang, bila lagi? You, I dah pokai. You pun dah pokai kan? Hey, I takkan kacau perasaan you pada dia lah. You janganlah risau. Dan I rasa tempat yang paling sesuai sekali untuk you luahkan perasaan you tu ialah di kota cinta Paris. Mira tahu dia bukanlah pilihan terbaik untuk Azril. Mira teringat kata-kata Azril padanya dulu. Hiduplah seperti orang samurai yang mengambil pelambangan bunga sakura sebagai falsafah mereka, iaitu hidup ini sangat singkat, maka kita mesti jadi mulia. Jangan persia-siakannya walau sepicing pun. Jangan terpedaya pada hal-hal remeh. Aku perlukan kau segera. Jaga aku. So, ni kali ketiga
kau apply loan peribadi? Itu yang aku ajak kau. Harap-harap kau dapat tuah pada aku. Bolehlah dulu aku diluluskan. Tuah apanya? Kalau tak menepati syarat diorang, buat macam mana pun tetap tak lulus kan? Aku pergi dulu Doakan aku, okey? Pula. Hampir sudah terampung harapanmu yang tenggelam dulu, dan hampir tinggi, hampir bernyanyi lagi suara hati yang pernah membisu. Terbuka lebar sinar warnamu, suaranya yang mampu menggema segenap suasana. Hatimu berlagu lalilala, terus berlagu lalilala, meniti mimpi kita. Oh. Macam mana okey? Tak ada rezeki lagi, Akira. Diorang dah cek nama aku, sangkut satu loan kereta. Aku janji nak settlekan. Tapi kau tahulah, polisi diorang cerewet. Tak apalah, tak ada rezeki. Jom makan, aku belanja. Oh, jadi inilah bisnes yang kau cakap hari tu. Aku memang nak melabur, Kira. Kawan aku dekat Paris, dia dah lama duduk situ. Dia tahu syarikat tu boleh pergi jauh kalau kena gaya. Cuma selepas pemilik dia meninggal, anak-anak dia buat indah tak indah je. Itu yang rugi tu. Oh. Jadi ke kawan kau nak beli syarikat tu? Memang jadi. Cuma dana je yang tak cukup. Sekarang ni dia tengah cari rakan kongsi. You bayangkan. Syarikat dah establish, dah stabil. Sayang kalau tutup macam tu je. Kalau bisnes kat Paris, maknanya tinggi jugalah modal dia kan? Berapa paling kurang dia nak? Memanglah banyak. Tapi untuk permulaan, dapat membantu sikit pun jadilah. Mak air pun masuk juga pelaburan ni. Cuma tinggal lagi sikit je dia nak. Dalam RM50,000, RM100,000 macam tu. Wow, banyak ya. Kau jangan salah faham, Kira. Aku bukan nak ajak kau berlabur sekali. Aku cerita je. Aku tak naklah menyusahkan kawan aku yang baik hati dan cantik ni. Kang sila hari bulan, kau tak nak tegur aku lagi macam dulu. Tunggu kejap ya. Cepat sikit. Okey.
Roni, baik kau cakap. Siapa lelaki tu? Kau ada urusan apa dengan dia? Kau buat kerja haram Tak baik lah duduk-duduk. Habis tu, kalau jumpa kat lorong sunyi macam ni, mesti urusan tak apa nak bersih kan? Jangan Roni, aku takut kau susah nanti. Okey. Mamat tadi tu Along. Along? Kau buat apa pinjam duit daripada Along? Habis tu Kira, aku dah tak tahu nak buat apa. Aku teringin sangat nak buka bisnes kat Paris tu. Tapi bila dah dapat, aku pula tak dapat pinjaman. Aku dah tak tahu buat apa lagi. Roni, penting sangat ke nak join bisnes tu? Mungkin tak penting pada kau Kira. Tapi penting pada aku. Memang cita-cita aku nak buka bisnes kat Paris. Yalah, tapi tak payahlah sampai nak kena pinjam duit daripada Along. Tak apa. Kau jangan risau, okey? Kalau aku berjaya buka bisnes kat Paris, aku janji aku akan pulangkan balik duit Along tu. Aku cakap tak payahlah pinjam duit daripada Along tu. Along ni kan ada. Pinjam duit daripada Along ni. Okey? Betul ke ni? Yalah. Oh. Thank you. Aku tak tahu nak buat apa. Aku tak tahu nak cakap apa. Tak payahlah over. Okey. Okey, lepas you dapat tiket tu, you cium lah puas. Kedik. Cepat, tak sabar nak tengok. You jangan salah beli Pekan mana nanti you beli, siap you hempuk kepala you. Tengoklah betul-betul. Paris tu. Yes. Rasakan kau perempuan. Padan muka kau. Duduklah kau Paris tu sorang-sorang, tak ada duit. Berani kau nak kikis duit bapa aku kan? Sekarang kau tahu langit tu tinggi rendah. Kita nak tinggalkan dia seorang dekat Paris. Yelah, you ni kenapa tanya? Memang itu plan kita pun kan? You jangan nak ubah Oh. Bila dia nak bagi you 50,000 tu? Entah. Kejap. Allah. I tersilent handphone. You ni kan tak boleh harap, betul lah. Hello. Sorry, aku tak perasan kau call. Aku tersilent handphone . Apa? Nak bagi duit sekarang? Okey, aku datang.
Okay, bye. Macam mana? Yang penting kita pergi Paris. Kita pergi sana. Apa yang tak buat? I tak puas hati kan pasal perempuan tu lah. Yang pasti perempuan tu. Tak habis-habis. Kan boleh kata naik flight kan. Kita ni tahu kan. Akira. Sorry, aku tak boleh mesej kau. Aku dekat agensi pelancongan tadi. Kau okey? Oh, aku ingatkan kau dah lari ke Paris tinggalkan aku. Takkanlah aku nak tinggalkan kau. Kau funder aku. Kau pelabur bisnes aku. Takkanlah aku nak tinggalkan kau. Okay, so semua dah settle? Tiket semua? Dah. Semuanya ada dalam. Tinggal esok je kita daftar dekat airport. Oh. So kau cakap kau nak bagi duit? Mana? Aku tak boleh keluarkan semua. Jadi esoklah kita tunaikan kat sana. Betul juga. Tak apa. Besok kita settlekan pasal duit. Dan kawan aku kat sana tak sabar nak tunggu rakam konsili yang baru. Okey lah. Pergi dulu. Excuse me, sir. Your bag is open. Oh, thank you. You letak mana tiket tu, please? You letak mana tiket tu? I confident letak kat dokumen bag I ni. You dah letak tapi mana tiket tu? Takkanlah tiket tu boleh terbang. Tolonglah you. I dah bagi you kan semalam. I dah bagi you balik kan? I dah bagi you balik kan? You jangan buat bodoh ah. You ni tolong ah. You, come on lah. Dah pukul berapa dah ni? Kita kena cepat. Setengah jam lagi kita kena ada kat airport. You tahu tak? Nanti diorang tak bagi kita masuk. Macam mana? Tolong lah you. You nak masuk apa? Tiket pun tak ada. Apa sebab tu tak call you lagi? Apa pasal perempuan tu tak call you? You bagi tahu I apa yang nak jadi sebenarnya ni. You bagi tahu I. Cepat. Cepat, bagi tahu I. Jangan. Cepatlah. I rasa dia tahu rancangan kita. Kau cakap apa? Tak mungkinlah perempuan bodoh tu tahu, bodoh. Dia belum dapat duit lagi. Tiket dia yang hilang kan? I rasa perempuan bodoh yang you cakap tu curi tiket kita. Hajar punya perempuan. Apa you dah buat ni? Apa you dah buat? You cakap dengan I. Benci you, benci you, benci you. You bodoh, you bodoh. You bodoh, you perempuan.
sering harungi sendiri kekurangan diri, hanya Tuhan mengerti. Tak mengharap sang cinta maupun dicinta, umpama tiada rahsia. Kau sinar hati ini, biarpun hanya sesaat di sisi. Pelita kala hati berduka, kau hulurkan, oh tanganmu kala hilang arah. Masih kau hadir jua menepis gelora, takkanlah aku merasa kecewa. Duniaku berubah, kelak tak bermakna, namun semangatmu ada di jiwa. Harapan kau beri, cintamu bersemi, air mataku tak bisa meniti. Kau nafas akhirku, kau yang di hati. Usah menangis sendiri, sayangku kan pergi, senyumlah. Usah meratapi, karena ada masa kita di takdir yang esa. Cukuplah buatku di sana. Kau sinar hati ini, biarpun hanya sesaat di sisi. Pelita kala hati berduka, kau hulurkan, oh tanganmu kala hilang arah. Oh. Aku bagai bintang menghiasi alam maya, meninggalkan kilau tanpa sinar yang bercahaya. Detik percintaan persis satu anugerah, tak kupinta, hanya tercipta. Masih kau hadir jua menepis gelora, takkanlah aku merasa kecewa. Duniaku berubah, kelak tak bermakna, namun semangatmu ada di jiwa. Harapan kau beri, cintamu bersemi, air mataku tak bisa menitis. Kau nafas akhirku, kau yang di hati. Oh, oh, ku tiba lagi bersama rasa rindu datang bertamu di ruang hati kecil yang berbicara. Saya tak sangka. Makin tinggi seseorang tu belajar, makin tinggi ilmu pengetahuannya, dan makin sempit fikirannya. Apa masalah you ni? You tanya I apa masalah I. You hilang. You pergi mana? Sebab tu I cari you dekat sini. Saya tak nak rosakkan hubungan kita. Jangan cari saya lagi. Dia lempang kau? Aku pun tak sangka kena pelempang aku ni. Kau tahu tak? Kata-kata orang yang tengah marah macam awak ni
menambahkan lagi sakit hati saya ni. Aril, saya kira tak ada siapa dalam dunia ni melainkan kau je. Kau kena bagi semangat kat dia. Kau jangan lemahkan semangat dia.